contohnya kita beli rumah. Jadi kita tak boleh jual rumah tu, jual tangga saja kalau kita perlukan duit. Kalau emas ni mungkin kita. Kalau kita berbalik kepada pelaburan emas tadi, bagaimana pelaburan emas ni ataupun dengan menyimpan masa kita panggillah tabungan menyimpan emas ni dapat membantu seseorang individu tu ketika menghadapi seperti krisis ekonomi ataupun inflasi? Emas ni seseorang penyimpan perlu mengasingkan sekurang-kurangnya 10% daripada pendapatan dia. Itu yang pertama. Tapi sebelum untuk dia melabur, perkara pertama yang dia perlu ada ialah menyediakan simpanan kecemasan. Savings lah. Saving. Okay. Sekurang-kurangnya 3 bulan pendapatan. Jadi bila kata ada berlaku sebarang kecemasan, bila ada berlaku sebarang situasi yang memerlukan dia mendapatkan cash, jadi dia kena gunakan tabungan kecemasan dia. Dia ada berlaku sebab mungkin dalam keadaan-keadaan tertentu ada yang tak ada gaji ke, lambat ke, dibuang kerja dan sebagainya. Jadi selepas dia ada tabungan 3 bulan, jadi yang selebihnya boleh dia convertkan ke dalam bentuk emas. Emas ni adalah salah satu platform yang lain. Mungkin sama juga dengan ada rumah dan sebagainya. Tapi emas ni mudahnya dia boleh disimpan sikit-sikit. Emas ni boleh disimpan kalau di public gold, maknanya dia boleh disimpan serendah 100. Serendah 100. Okay. Jadi bila cukup gram boleh dikeluarkan dalam bentuk fizikal mengikut matlamat masing-masing lah. Jadi dia lebih mudah, emas ni lebih mudah disimpan, dan juga siapa-siapa pun ada RM100 boleh menyimpan dalam akaun emas public gold. Jadi dalam masa yang sama juga, emas ni adalah mudah alih dan juga mudah dibawa ke mana-mana dan juga mudah dijual. Kalau kita nak banding dengan rumah ataupun kita nak banding dengan kereta, contohnya kita beli rumah. Jadi kita tak boleh jual rumah tu, jual tangga saja kalau kita perlukan duit. Kalau emas ni mungkin kita boleh jual 1 gram, boleh jual 50 gram, boleh jual 30 gram. Betul. Jadi emas ni adalah antara simpanan ataupun aset yang mudah alih dan mudah dibawa ke mana-mana. Contoh, kalau kita travel ke luar negara, kalau kita memerlukan duit, jadi kita boleh jual emas yang kita ada. Tapi kita travel, kita tak boleh angkut rumah kita ke luar negara, dan kita nak jual rumah kita tu mungkin memakan masa dan sebagainya lah. Okey, faham.